Social phobia. Social phobia ni bukannya kadang orang ramai yang datang ke rumah. Kalau dia nak pergi shopping pun dia dah rasa berdebar. Anak-anak nak pergi shopping baju raya. Mulalah. Abang pergi je lah. Saya tak nak, tak ikut. Saya tunggu dalam kereta. Sebab apa? Apabila dia keluar daripada kereta, dia pergi shopping mall atau supermarket, dia tengok ramai orang. Apabila tengok ramai orang, mulalah rasa gelabah, rasa berdebar, dah mula menggigil. Masa inilah kita akan rasa macam nak jatuh dan macam nak pingsan. Inilah apa yang terjadi dan itu adalah emosi yang real yang dirasai oleh orang-orang pengidap anxiety.